Kembali lagi bersama kami di TVPSS SMK Sungai Nibong. Saya Fatia. Dan saya Kristina. Hari ini sekolah kami mengadakan Majlis penutupan Iya Ramadan. Mari kita wawancara cikgu. Let's go. Ayo. Assalamualaikum. Cikgu? Kita kat luar. Kenapa ni? Oh, agak silau ya di luar ni. Ambo yang panik. Kami nak tanya cikgu satu soalan boleh? Dah start Dah start ke? Cikgu satu soalan boleh? Boleh. Boleh. Apa dia? Okey, tahun ni cikgu raya dekat mana? Tahun ni Cikgu Raya beraya dekat kampung lah. Dekat Sabah. Sabah tak? Pernah? Okay, ni pernah pergi Sabah? Tak pernah. Okay, next time main Sabah nah. Cikgu belanja kami. Kami cikgu sponsor kami. InsyaAllah boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu nak interview boleh? Boleh. Raya tahun ni cikgu raya kat mana? Saya raya dekat Sungai Siput Utara, Perak. Wow. Apakah persiapan cikgu pada tahun ni? Beli baju raya, kuih raya. Wow. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga sekolah SMK Sungai Nibong. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Mari kita wawancara cikgu seterusnya. Jom. Cikgu nak interview boleh? Boleh? Cikgu, raya tahun ni cikgu raya kat mana? Perak dulu and then Penang. Perak area mana tu cikgu? Berwas, area Manjung. Faham. Jadi apakah persiapan cikgu pada raya tahun ni? Macam-macam tapi simple je lah. Tak adalah berlebih-lebih. Baju raya dah beli awal-awal. Kuih raya beli sikit je. And then lebih kepada fokus Ramadan lah. Faham. Okey, cikgu. Sebelum kita berakhir wawancara ni, boleh tak cikgu beri kata-kata ataupun ucapan hari raya untuk semua warga SMK Sungai Nibong? Okay, kepada semua warga SMK Sungai Nibong, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Moga raya kali ni membawa erti yang sangat banyak lah kepada kita dan merapatkan silaturahim sesama keluarga. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Kita cari cikgu-cikgu yang seterusnya. Let's go. Cikgu. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Okey, tahun ni cikgu raya dekat mana? Saya, of course lah belah saya. Saya raya belah suami. Kalau saya beras saya lah dekat Baling. Oh. Okey, untuk raya tahun ni cikgu dah buat persiapan apa? Salah. Macam saya dah beli baju raya, tudung raya, kasut raya, beg raya, semua raya. Saya pun ada kuih raya, baju raya, semua ikut tema. Macam saya dah ada anak kan. So saya dah start beli baju raya anak saya since 12 lagi. So kita kena budget. Okay. Cikgu cuba cikgu bagi satu ucapan raya untuk warga SMK Sungai Nibong. Okay, saya Cikgu Farah nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua cikgu-cikgu, semua warga lah, warga SMK Sungai Nibong dan khususnya kepada anak-anak murid SMK Sungai Nibong lah. Okay, cikgu minta maaf kalau ada salah silap. Sedih pula. Okay, saya Cikgu Syazwan nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua warga SMK Sungai Nibong, terutamanya anak murid saya, jangan main mercon. Okay, saya Cikgu Farah Husna. Saya nak ucapkan untuk semua guru-guru kat sini, kawan-kawan, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Minta maaf kalau salah ke, tercakap kurang ajar ke. Dan untuk anak-anak murid yang disayangi juga, selamat Hari Raya. Balik kampung tu hati-hati. Itu saja. Okay, terima kasih cikgu. Selamat Hari Raya. Bersama saya ialah Muhammad Yusuf Azmi dari kelas 3UM. Okey Yusof. Jadi boleh tak Yusof kongsikan perasaan Yusof apabila mendengar simulasi takbir raya sebentar tadi? Perasaan saya sebab lah sebenarnya sebab
saya pernah ada kejadian di akhir sesi Ramadan, atuk saya belah perempuan meninggal. Jadi saya agak sebab lah sebab tu kalau dengar. Okay, soalan seterusnya. Boleh tak Yusof kongsikan perasaan Yusof apabila tadi baca surah waktu tadarus? Agak berdebar sebab bacaan pun kena betul, kena ada taranum. So dia kena berhati-hati bila baca. Dan terakhir sekali, boleh tak Yusof bagi kata-kata ataupun ucapan raya untuk warga SMK Sungai Nibong? Okay, selamat Hari Raya dan Mahal Batin. Ucapan tak banyak, harap semua sihat-sihat dan dapat menjalani raya dengan baik. Okey, terima kasih Cuk. Bersama saya ialah Nurhan Kalisha daripada kelas 4 UKM. Christina Mariam dari kelas 4 UKM. Okey, Christina dengan Kalisha, boleh tak hampa gambarkan dalam 3 perkataan Ramadan tahun ni? Ramadan tahun ni kami rasa dia berlangsung dengan sangat cepat. Sebab sangat cepat. Perkataan yang kedua adalah Ramadan tahun ni sangat fun, sangat best sebab kita berpuasa dengan kawan-kawan kita dekat sekolah. Kita buat banyak aktiviti dekat sekolah, kita belajar sekali waktu bulan Ramadan. So banyaklah pahala kita dapat. Next. Selain daripada itu, Ramadan tahun ini juga kita dapat tahu, kita dapat memperbaiki diri kita dengan lebih sempurna untuk melakukan banyak ibadah. Okey, soalan seterusnya, boleh tak korang kongsikan perasaan korang bila mendengar simulasi takbir raya sebentar tadi? Pendapat Mariam rasa Mariam lagi semangat untuk menduduki raya because Mariam dalam diri Mariam pun Mariam sangat-sangat happy dengan takbir raya tu. Sangat bersemangat. Kalisha pula rasa sangat excited lah sebab nak mula raya kan. Nak pergi beraya rumah orang, nak makan kuih, nak makan ketupat. So, it's a lot of best experience lah. Okey, dengan soalan terakhir, ada tak korang boleh tak kongsikan ucapan ataupun kata-kata untuk hari raya nanti kepada warga SMK Sungai Nibong? Kalau Mariam nak ucap selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Janganlah main bunga api mercun banyak sangat. Jaga diri elok-elok, jaga adat sewaktu ambil duit raya. And jaga tutur kata dengan orang tua. Itu je. Saya pula, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga SMK Sungai Nibong. Sedikit peringatan untuk sentiasa berfikir yang kita raya ni bukan sebab nak duit je. Kita raya ni sebab nak membesar apa dia? Dah. Cut. طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله Berakhir sudah video kita pada hari ini. Jadi jangan lupa Like, share dan subscribe.
Kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.